Ni nak beritahu kat hampa, ada cerita sempoi pasal satu kedai makan yang diperuk jual ayam goreng yang dipakai kata gila-gila apa hati. Kedai di Apple yang dipaduk niaga kat Bandar Perda, Bukit Mertajak. Hampa boleh mai sini mai makan depa mai ayam goreng. Ayam goreng di Apple yang betul-betul berantu Dia rasa lain macam. Ayam goreng yang bila hampa makan gigit poprak-poprak rapuk. Crispy and juicy style satu macam crunchy. Memang sempoi Depa beritahu ayam goreng di Apple ni menu duk ada macam-macam duk ada. Ada yang ala carte, ada chicken set combo dan ada yang besar big chicken combo set. Yang apa boleh makan sekali dengan sayur ni apa nama ni coleslaw dan mashed potato. Ataupun apa boleh try makan depa apa nama ni chicken tenders habanero ke apakah. Ataupun chicken tenders yang regular yang ayam tarak tulang. Sos pula ada sos habanero, garlic sauce, cheese sauce dan Thai sauce. Ataupun hampa boleh try makan depa chicken chop. Chicken chop yang sempoi ayam tarak tulang yang hampa boleh makan dengan garlic sauce. Ambil sos ni tuang kat atas memang sempoi Tapi kalau hampa setia cempera tak mau nak makan garlic sauce, hampa boleh minta kat depa black pepper sauce. Lepas tu depa beritahu Zinger Burger pun sempoi dahsyat Burger ayam yang diterapi dengan segala makneka rempah ratus complicated yang tak boleh nak fikir Ayam geprek pun dipanggil kata berantu. Ayam geprek yang hampa boleh makan dengan nasi, ayam goreng, tempe, sayur apakah. Lepas tu tuang sambal geprek dan kicap toyu ni kat atas. Lepas tu hampa boleh ngap terus bola mulut. Ataupun hampa boleh try makan depa punya cheesy twister. Cheesy twister yang depa gulung siap-siap balut sebatang yang dalam tu depa ada buah ayam, sayur dan macam-macam jenis sos yang dahsyat Ayam pula depa kata ada 3 jenis ayam. Ayam oreng tropicana, teh lemon dan ayam coklat. Kedai di Apple yang dipaduk jual ayam goreng ni hari-hari dipaduk niaga. Start pukul 12 tengah hari sampai pukul 10 malam. Free time apa boleh try makan ataupun bungkus ke apakah depa ayam goreng. Ayam goreng fried chicken yang crispy and juicy style crunchy gila-gila berantu. Yang tak tahu nak abang macam mana dia ayam ni dahsyat. Ayam goreng di Apple. Ayam goreng yang diterapi dengan segala kandungan ramuan ingredient yang diadun rapi. Yang depa kata gila-gila puas hati. Detail dan tarak nak rancau